Apakah hukum memandulkan haiwan peliharaan kucing? Kucing dia nak mandu. Mandu dok beranak tu lah. Bukan mandu JKR. Mandu JKR ramai anak. Jadi dia nak mandukan kucing. Dia ada beberapa hukum. Yang pertamanya harus, yang keduanya makruh, yang ketiganya haram. Bila harus? Bila kita lock dia beranak tak pandai jaga anak, makan anak, atau biar siapa mati kelapa orang, maka harus kita mandukan dia. Faham? Yang kedua makruh. Macam mana makruh? Saja-saja je. Dia kerja dia tak ada, hobi dia takak kucing, wi mandu. Jalan-jalan apa kucing takak, wi mandu. Makruh buat kerja lagu tu. Tak? Jenis tak ada kerja. Yang ketiga haram. Bapa haram? Dia pergi mandu kucing orang sebelah rumah dia. Tak boleh. Itu hak orang.